Tuhan suruh Nabi bagi tahu, siapa niat nak buat baik, siapa teringat dalam hati dia nak buat baik tapi tak buat, ingat kata nak mai kuliah malam ni, last minute tak jadi mai, satu pahala penuh Tuhan tulis. Nak abang kata pemurah Allah Subhanahu Wa Taala ni, niat saja pahala penuh. Tapi siapa ingat nak buat dan dia buat, Tuhan bagi dekat dia paling kurang 10 pahala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi 700 pahala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi lipat-lipat kali ganda pahala, berdasarkan kepada apa dia buat. Bahkan Tuhan boleh bagi adha'afin kasirah, tak tahu berapa kali lipat ganda, bergantung kepada ikhlas dia dan bergantung kepada limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, siapa teringat nak buat jahat tak jadi buat, dapat 1 pahala. Hak kita duk tahu bila orang teringat nak buat dosa, tak berdosa lagi. Dan kalau dia tak buat, tak ada apa-apa. Kalau dia buat, baru kira berdosa. Dalam hadis Bukhari ni, Nabi SAW kata apa? Dia teringat nak buat jahat, tak jadi buat, tak jadi tu dapat pahala. Tapi kalau dia ingat nak buat jahat dan dia buat, ditulis 1 dosa. Maknanya apa dia tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala ni Tuhan Maha Pemurah, Maha Penyayang. Pemurah dari segi bagi pahala dekat kita ni Tuhan tak berkira. Maha Penyayang ni maksudnya apa? Tuhan sayang kat kita. Buat baik bagi 10, bagi 700, bagi berganda-ganda, buat jahat bagi 1. Pasal apa? Pasal dia sayang kita.